isu ini bukan sekadar pusat melawan negeri atau ekonomi versus alam sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Pada kesempatan ini saya ingin berikan pandangan menurut lensa akademik tentang isu pasir di Pahang yang kembali hangat diperkatakan semua. Ramai orang fikir ini sekadar isu permit pasir yang tidak diluluskan oleh kerajaan pusat semata-mata. Sebenarnya tidak. Ini isu berkaitan dengan federalism, hasil negeri, alam sekitar, geopolitik dan masa depan sumber strategik negara. Dan baru-baru ini Tengku Mahkota Pahang bertitah secara terbuka tentang rasa kecewa apabila kerajaan pusat tidak meluluskan ekspor pasir sungai walau negeri Pahang mempunyai sistem sungai besar dan sebelum ini mampu menjana puluhan juta hasil negeri daripada aktiviti tersebut. Baginda turut menegaskan bahawa hasil tanah dan pasir adalah hak negeri. Dan dari sudut perlembagaan serta federalism pula, memang negeri mempunyai kedudukan penting dalam pengurusan tanah dan sumber tertentu. Tetapi di sinilah isu ini menjadi lebih kompleks. Kerana bila kita buka laporan audit rasmi pengurusan pasir negeri Pahang, kita mula nampak bahawa isu ini bukan sekadar pusat melawan negeri atau ekonomi versus alam sekitar. Sebaliknya, ia menyentuh soal berkaitan dengan ketirisan, penguatkuasaan, hakisan sungai, keselamatan air dan pengurusan sumber negara. Menurut laporan audit rasmi bagi tahun 2020 hingga 2023, sebanyak 558 permit dikeluarkan melibatkan 336 pemegang permit dengan jumlah pengeluaran pasir sungai mencecah 12.77 juta meter padu dan kutipan royalti sekitar 39.1 juta ringgit Malaysia. Tetapi audit juga mendapati bahawa sasaran sebenarnya kutipan royalti negeri sepatutnya 92.47 juta ringgit. Namun yang hanya berjaya dikutip sekadar 39.17 juta, iaitu hanya 42.4%. Maknanya, lebih separuh sasaran hasil tidak dan gagal untuk dicapai. Sahabat-sahabat, apa yang lebih serius? Audit menemui juga tunggakan pembayaran perkongsian hasil sebanyak 10.77 juta ringgit. Dan daripada hal itu, hampir 12 juta ringgit yang sepatutnya dibayar hanya sekitar 1.21 juta sahaja dijelaskan. 1.21 juta ringgit sahaja yang dibayar kepada kerajaan negeri. Lebih kurang 10.1% sahaja. 90% masih lagi tertunggak. Audit turut menyebutkan dengan jelas bahawa pengurusan dan pelaksanaan aktiviti pengambilan pasir sungai adalah kurang memuaskan. Kenapa? Kerana menurut audit, berlakunya ketidakpatuhan garis panduan, pemantauan yang lemah, penguatkuasaan yang tidak berkesan dan kesan terhadap alam sekitar yang buruk. Antara kesan yang disebutkan terhadap alam sekitar itu meliputi hakisan sungai, ketidakstabilan tebing sungai dan pelepasan air cucian keruh terus ke dalam sungai. Dan sebenarnya isu kesan kepada rakyat ini bukan benda baharu. Kalau kita ingin imbas semula tahun 2020, Datuk Seri Najib Tun Razak, seorang bekas ahli parlimen dan bekas Perdana Menteri datang daripada Pahang, sendiri pernah mengeluarkan kenyataan terbuka berkaitan isu perlombongan pasir di Pahang. Beliau menyatakan simpati terhadap kehidupan nelayan dan penduduk kampung yang terjejas. Beliau juga menegaskan, saya tidak setuju sekiranya ada aktiviti melombong pasir yang tidak terkawal atau melanggar syarat. Dan ketika itu, media melaporkan bahawa sekitar 16,000 penduduk terjejas akibat hakisan dan kerosakan alam sekitar yang dikaitkan dengan aktiviti perlombongan pasir di pesisir Sungai Pahang. Maknanya, ini bukan isu baru. Bukan isu semalam. Ianya telah lama wujud dan dilaporkan oleh media. Sebab itu saya katakan sahabat-sahabat, pasir hari ini bukan lagi sekadar bahan binaan biasa semata-mata. Pasir sudah menjadi material geopolitik. Sebab apa? Kerana pasir itu digunakan untuk pembinaan bandar, lebuh raya, pelabuhan, penambakan laut dan termasuk juga peluasan wilayah bagi negara lain.
Ramai mungkin lupa bahawa pada era Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua sekitar tahun 2018-2019, Malaysia dan kerajaan Malaysia pernah mengharamkan ekspor pasir laut. Kerana apa? Kerana pasir Malaysia digunakan secara besar-besaran untuk projek penambakan Singapura, membesar dan meluaskan Singapura. Dan bagi rakyat Malaysia, ramai di kalangan mereka dan kita merasakan bahawa pasir bukan sekadar pasir. Pasir itu bermaksud tanah. Pasir juga bermaksud wilayah. Dan pasir itu juga adalah simbol kedaulatan negara. Tetapi dalam masa yang sama, kita yang memahami tentang pengurusan negara, negeri dan kerajaan memahami bahawa kita tak boleh nafikan bahawa negeri melihat pasir itu sebagai sumber hasil, alat pengurusan sungai dan sebahagian hak ekonomi negara. Dan juga hak ekonomi negeri bagi negeri tersebut. Sebab itu konflik ini sebenarnya ialah konflik antara pembangunan hasil negeri ataupun wilayah dan kelestarian jangka panjang. Sebab itu isu pasir hari ini tidak boleh dilihat secara sempit. Ini bukan sekadar nak ekspor ke tak mau bagi ekspor. Tetapi persoalan lebih besar, siapa yang akan dapat untung daripada penjualan pasir? Siapa pula nanti akan menanggung kerosakan? Siapa yang kawal sungai tersebut? Dan adakah hasil daripada pelombongan pasir itu benar-benar sampai kepada rakyat dan negeri tersebut? Kerana kalau hasil berjuta-juta masuk ke dalam kantong, keuntungannya ada, namun apa yang berlaku, sungai menjadi rosak, nelayan terjejas teruk, tebing runtuh, kutipan bocor, tunggakan berjuta pula berlaku, maka yang akhirnya rugi tetaplah rakyat. Dan sebab itu isu ini perlu dibincang dengan matang, bukan dengan slogan dan retorik politik, tetapi dengan data, dengan audit, fakta sejarah, dan kepentingan rakyat bagi jangka masa panjang untuk generasi seterusnya. Dan mungkin juga komunikasi baik, jujur dan efektif antara sama ada kerajaan pusat di Putrajaya dan kerajaan Pahang di Kuantan perlu diperbaiki dan mungkin dipertingkatkan. Dan insya-Allah banyak perkara yang dapat ditangani dan dicapai dengan baik untuk kebaikan negeri Pahang secara khusus dan Malaysia secara keseluruhannya. Terima kasih.